Tayar bocor di kilometer 36.4 arah Nilai ke Shah Alam. Sebelum masuk tol Serenia. Nasib polis bantuan. Kalau tak ada ni lambat jugalah. Nak kena buat nasib baik hari ni retuk, tak hujan. Supaya tayar ni boleh selamat lagi. Harap-harap. Tayar baru tu. Kita masuk angin dulu. Tengok. Brand apa tayar ni? Brand apa nama tayar ni? Toyo. Toyo tayar, Toyo. Sendiri pun pakai Toyo. Kepala dia rosak ke? Masuk angin? Oh. Itu. Oh. Tampaklah, tampak. Hah? Kau mana rosak? Oh, gelembung. Ayo, tak boleh tu. Ni tak boleh. Tak boleh. Gelembung. Gelembung. Ada bendi ah. Oh, saya ada gelembung. Jadi gelembung. Nanti boleh tanpa tapi hari ni Tak sedap ah gelembung. Abang jalan boleh pecah. Mungkin boleh pecah lagi dah. Confirm pecah. Saya ni gelembung lah. Cuma banyak. Oh, banyak. Sebab kita jalan lagi tadi. Tak boleh. Kita nak cari tempat yang sesuai tu. Tak ada. Semuanya ada pagar. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Selo-selo. Dia Tukar sebiji yang brand sama. tak. Sama tak ada? Ni Toyo. Tak ada eh? Dia itu disebabkan Yang kualiti lebih kurang sama lah. ataupun saya ni gelembung. Tayar, masalah tayar ni. Pasal saya ke? Tayar sendiri. Saya masalah. Tak, ini tak ada. Ini tak ada, ada jalan lagi lah ni. Hah? Surah Bucu ada jalan lagi. Pasal tak boleh berhenti. Tempat tu tak boleh berhenti. Kita lajak 1 kilo lagi. Brand kilo. Tayar China. Okey. Siap.